Okey, sekarang ni kita berada di pantai anak air. Ni dekat stable Abang Syekh dulu. Ada lagi kuda-kuda. Sana tempat orang berrekreasi. Untuk akan datang satu syarikat dah ambil dah tanah ni untuk buat kerjasama dengan satu syarikat daripada China untuk buat Little Dubai kat sini. Little Dubai. Entahlah macam mana dia punya apa benda ni akan jadi akan datang. Semua kuda-kuda kat sini akan dipindahkan ke depan sana. Depan sana Pantai Kempadang. Pantai Kempadang. Dah tak ada dah untuk di sini. Untuk apa ni orang nak berekreasi kuda memang tak ada dah akan datang. Jadinya akan dibuat di belakang sana nantilah. Semua sini akan ada pembangunan untuk pelancongan, Okay. Jadi semua tempat ni dah boleh lihat untuk kali terakhir lah. Stable anak air ni akan datang, tak akan wujud lagi. Ini adalah momen-momen terakhir untuk kuda di sini. Tempat yang asalnya Abang Syekh di sini bermain dan kuda Abang Syekh beranak sinilah. Ni kuda Abang Syekh, kuda putih beranak, keluar anak warna hitam. Ya awak. Dah. Pas kuda menggigit. Kita masuk kat stable nama Abang Syekh balik. Ada lagi. Ni macam queen. Queen ni. Ni tak ada. Kat luar semua. Awak. Okey, sekarang ni kita tengok kan berdekatan dengan stable ni tempat pendaratan bot-bot yang pergi ke laut depan ni. Lepas ni kita tak boleh tengok lah bot-bot ni melayang sampai daripada laut bawa hasil naik ke sini, tak ada lah. Semua ni akan dirobohkan. Untuk beri laluan lah, supaya dia orang buat itu Dubai kat sini. Momen-momen terakhir. Ni stable arena yang akan hilang juga. Untuk 2-3 bulan boleh function lagi lah di sini. Lepas tu kena keluar semualah. Tu kita nampak Cikgu Faizal umur 68 tu yang memang mahir dalam bidang perkudaan. Dia mengajar, dia menjaga, dia serve untuk kuda-kuda dekat sini lah.